Okey, hai. Bersama dengan saya lagi, Cikgu Kama. So, hari ni cikgu nak tunjuk pada awak soalan SPM topik 2 nombor asas. Okey, so soalan dekat sini ialah daripada SPM 2021, kertas 2 bahagian A. Okey, cikgu baca soalan dulu Okey, soalan ni dia kata Raja 3 menunjukkan harga bagi 2 set sofa dalam 2 asas nombor yang berbeza. Okay, so diagram 3 shows the price of 2 sets of sofa into different number basis. Okay, so dia bagi sofa M dan juga sofa N. So sofa M ni kalau awak tengok dia bagi dalam asas 9. Harga ni RM 547 dalam asas 9. Sofa N harga dibagi dalam RM 2441 dalam asas 6. Okay, so soalan dia cakap apa? Tentukan sofa yang lebih murah. So, dia suruh awak determine the cheaper sofa. Jadi, bila kita nak menyelesaikan masalah ni, awak tengok dulu. Ada tak soalan ni dia suruh awak cari jawapan dalam asas yang lain? Kalau tak ada, soal perbandingan untuk kita nak tahu harga yang lebih murah ni, kita cari dalam asas 10. Maksudnya, langkah kerja kita, sofa M ni harga tukar ke asas 10, sofa N ni pun kita tukar ke asas 10. Bila dah dapat jawapan, barulah kita compare bagi jawapan sofa mana yang lebih murah. So, cikgu akan mulakan dengan step 1. Okey, kita akan mulakan dengan step 1. Step 1 kita akan tukar sofa M iaitu asas 9 ke asas 10. Okey. So, untuk sofa M ni iaitu RM 547 asas 9. Okey, macam mana nak tukar ke asas 10? Ada 3 digit, kita akan buat 3 bracket. Okey, kita akan buat 3 bracket. Lepas tu setiap bracket masukkan digit. 5, 4, 7. Okey, kemudian kita akan darab daripada belakang ni, darab dengan asas. Kita akan bermula dengan kuasa kosong, darab dengan asas, kuasa 1, darab dengan asas, kuasa 2. Kemudian carilah jawapan dia. Awak masuk je dalam kalkulator, sebiji-sebiji macam ni, bracket semua. Tekan-tekan awak akan dapat jawapan dia ialah 448 dalam asas 10. So, ini ialah untuk sofa M. Okey, seterusnya, untuk step yang kedua, kita akan tukar sofa N pula. Okey, kita akan tukar sofa N iaitu dalam asas 6 tadi. Okey, kita akan tukar ke asas 10. Kaedah yang sama step yang sama sahaja. So, harga untuk sofa N ialah RM 2441 dalam asas 6. So, kita tukar ke asas 10. Kita buat bracket dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit. So, kita akan buat 4 bracket lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so setiap bracket step yang sama. Kita akan masukkan digit dia dahulu. 2, 4, 4, 1. Dan kita akan darab dengan asas 6. Bermula daripada belakang kosong. 1, 2, 3. Okey. Jadi, masuklah dalam kalkulator awak. So, awak dah tekan kalkulator. Jawapan dapat berapa? Okey, 601 dalam asas 10. Okey, so ini ialah harga untuk sofa N. So, seterusnya, kita akan compare lah. Kita akan compare dulu jawapan dia sofa M ke sofa N. So, step yang ketiga, kita compare. Okey, so sofa M, tadi awak dah kira, kita dapat berapa? Kita dapat RM 448. Sofa N, kita dapat berapa? Kita dapat RM 601. So, step yang keempat, jawapanlah. Kita akan tetapkan jawapan kita. Jawapan kita based on kepada soalan.
soalan kita tadi dia suruh awak tentukan sofa mana yang lebih murah. So jawapan kita kena bagi tahulah sofa M ke sofa N. Jadi kita compare dulu. Mana yang lebih murah? Sofa M. Okay, so kena tulis awak jangan tak tulis. Jangan tinggalkan sampai sini sebab soalan dia suruh awak tentukan. So jawapan base kepada soalan yang dia nak. So kita akan tulis sofa M lebih murah. Itu sahaja. Okay. So next question, cikgu akan tunjuk awak menyelesaikan operasi dalam asas nombor. Okay, kemudian ini untuk kertas 1 ya. Okay, soalan objektif. Awak kena carilah A, B, C, D. So saya baca soalan dulu. Dia suruh awak hitung 1, 2, 4 asas 6 tambah dengan 5, 6, 7 asas 8. Dengan menyatakan jawapan dalam asas 5. So, jawapan yang dia nak adalah dalam asas 5. Kat sini. Okey. Jadi, cara dia, asas 6 ni, awak kena tukar ke asas 10. Okey. Asas 8 pun kita tukar ke asas 10. Okey. Kemudian, ni step 1. Okey, cikgu explain dulu, baru cikgu tunjuk. Okay, kita tukar dulu ke asas 10, dua-dua nombor ni. Lepas tu step yang kedua, barulah kita tambah. Kita tambah dua nombor ni. Sebab apa? Boleh tambah. Dia dah dalam asas yang sama. So step yang ketiga, barulah kita tukar ke asas 5. Okay, ini adalah cara yang paling cepat lah. Jadi, bila dekat kertas 1, dia tak perlukan jalan kerja. Jadi, untuk asas 8 ni, kita boleh guna kalkulator. Okey, ingat kalkulator ada 3 asas yang kita boleh guna dalam tu. Iaitu asas 2, asas 8 dan juga asas 10. Cuma asas 6 tak boleh guna kalkulator. So, kita kena kira sendiri. Kiralah sendiri macam mana nak tukar ke asas 10. So, cikgu akan tunjukkan semua step ni. Okey, so cikgu tulis kat sini dulu. 1, 2, 4, asas 6. Kita tambah dengan 5, 6, 7, asas 8. So, jawapan dia nak dalam asas 5. Okey. So, macam yang cikgu bagi tahu tadi. Step 1, okey. Asas 6. Kita tukar dahulu ke asas 10. Okey, so macam mana nak tukar? Samalah macam yang tadi. Ingat nak tukar ke asas 10, kita buat bracket-bracket tu. Kita ingat image yang tu je. Jadi, ada 3 digit, kita buatlah 3 bracket. Okey, and then masukkan dia punya digit 1, 2, 4. Darab dengan asas. Daripada belakang kosong. 1, 2. Okey. Kemudian, awak tekanlah kalkulator. Dapat berapa? 52 asas 10. Okey. Seterusnya, step yang kedua, asas 8 kita tukar ke asas 10. Yang ni boleh guna kalkulator. Okey, tapi cikgu tunjuk dahulu manual. Okey, awak kena kira sendiri. Kalau keluar kat kertas 2, awak boleh jawab lah. Okey, samalah. Asas 8 tadi 5, 6, 7. So, kita buat 3 bracket jugalah. 1, 2, 3. So, digit 5, 6, 7 darab dengan asas kosong. 1, 2. Okey, masukkan dalam kalkulator. Kita akan dapat jawapan dia 3, 7, 5 asas 10. Okey, dah dapat jawapan ni dalam asas 10, barulah kita boleh tambah. Sebab awak kena ingat balik untuk operasi tambah ni, dia asas kena sama. Okey, asas kena sama baru boleh tambah. Ni 6, ni 8. Dia tak boleh tambah ni sebab dia berlainan asas. Jadi kena sama baru boleh tambah. So saya dah samakan lah.
Saya tukar 6 ke 10, 8 ke 10. So sekarang ni dah dalam asas 10, ni dah dalam asas 10. So kita dah boleh tambah. Okey, so kita pergi ke step yang ketiga. Kita tambah lah. Kita tambah 2 digit ni. Kita tambah 52 asas 10. Kita dah boleh tambah dengan 375 asas 10. Okey. So dalam asas 10 ni tak ada masalah. Awak just boleh guna je kalkulator terus. Tambah. Okey. Ataupun awak nak kira manual lah. So kita tambah lah. Guna je kalkulator awak tu. So awak akan dapat jawapan dia 427 asas 10. Ini jawapan dia Tapi ingat, soalan dia nak cari jawapan dalam asas 5. Okey. So macam mana kita nak cari jawapan dalam asas 5? So asas 10 ni kita kena tukar ke asas 5. Menggunakan kaedah apa? Kaedah pembahagian. Okey, so kita akan guna kaedah pembahagian lah untuk tukar daripada 10 ke asas 5. So kita akan pergi step yang keempat. Okey, so step yang keempat. 427 asas 10 kita nak tukar ke asas 5. Sebab ni jawapan kita. Ni jawapan kita. So kita akan mulakanlah macam mana nak guna kaedah bahagi. 427 bahagi dengan 5. Okey. So awak akan guna kalkulator. Okey, tekan dekat kalkulator awak 427 bahagi 5. Awak tengok kalau dia ada perpuluhan, ambil nombor yang dekat depan sebelum perpuluhan. Okey. So dekat sini cikgu dah kira So 427 bahagi 5 awak akan dapat 85. Okey, kemudian 427 ni awak tolak, letak dalam bracket 5 darab dengan 85 ni. Sebab apa? Kita nak dapatkan baki dekat belakang ni. So bila awak dah masukkan, awak akan dapat baki dia 2. Okey. So kita bahagi lagi dengan 5 sehingga dekat sini dapat kosong. Okey, 85 bahagi dengan 5, awak akan dapat 17. Okey, so kat sini tak ada perpuluhan So baki dia ialah kosong. Kita bahagi lagi dengan 5. Okey, 17 bahagi 5, awak akan dapat 3 perpuluhan something lah. So cikgu akan ambil dia 3. Dan ikut step yang sama, 17, kita akan tolak dengan 5 darab dengan 3 ni. Okey, 17 tolak dengan 5 darab 3 ni. So awak akan dapat baki dia 2. So kita akan bahagi lagi dengan 5. Okey, 3 bahagi dengan 5, awak akan dapat kosong perpuluhan something. So kita akan ambil kosong kat depan. So bila dekat sini kosong sahaja, 3 dekat sini awak terus turun kat sini sebagai jawapan. Okey, turun sahaja sebagai jawapan. So jawapan yang kita nak tulis, baca daripada bawah ke atas. Okey, bawah ke atas. So berapa jawapan dia? 3, 2, 0, 2, asas 5. Okey, 3, 2, 0, 2, asas 5. Okey, so jadi jawapan dia ialah pada di 3, 2, 0, 2. Kenapa dia tak tulis asas 5 kat sini? Sebab dekat soalan ni dah memang dia suruh awak bagi jawapan dalam asas 5. So A, B, C ni semua jawapan dalam asas 5. So kita dah kira tadi jawapan dia ialah 3, 2, 0, 2, asas 5. Okey. So next cikgu akan tunjuk awak macam mana kita nak tukar asas tadi Okey, 5, 6, 7 ni asas 8 kita nak tukar ke asas 10 menggunakan kalkulator. Buka kalkulator, ingat kita akan tekan mode sampai jumpa base, tekan 3. Okey, so soalan tadi asas 8. Okey, asas 8 kita akan tekan alt kat sini. Okey, make sure dekat tepi tu dia ada tulis O. So kita akan masukkan nilai dia. 5, 6, 7. Okey, 5, 6, 7. Asas 8 awak tekan sama dengan, dia akan keluar dahulu. Barulah kita akan tukar ke asas yang kita nak tukar, iaitu asas 10. That.
3, 7, 5 asas 10. So samalah dengan yang kita kira manual tu tadi. Okey, jom cikgu tunjuk macam mana nak guna kalkulator kaedah bahagi yang cikgu dapat ni tadi. Okey. So 427 ni kita bahagi dengan 5. Okey, kita bahagi dengan 5. Okey, awak tengok dekat sini ada 85.4. Jadi kita jangan ambil yang selepas perpuluhan, kita ambil yang depan ni. So 85. So awak dah tulis 85 kat sini. So macam mana nak dapat baki? Okey. Macam mana nak dapat baki? Yang atas tu 427 kita akan tolak dengan ni 5 darab 45 ni. 5 darab dengan 85. Okey. So awak tolak, nampak ada baki 2. So baki ni yang kita akan tulis dekat sini. Okey, so kita akan ulang step yang samalah. So bila dah dapat yang sini, so kita akan bahagi dengan 5. 85 kita bahagi dengan 5. So tengok dia dapat nombor genap 17. So bermaksud dia tak ada baki lah. Okey. So letak kat sini 17. So baki dia kosong. Okey. So kita akan ulang sampai dia dapat kosong dekat belah sini. So next adalah 17 kita bahagi dengan 5. Awak akan dapat 3/4. So kita ambil 3. So kita akan cari baki dia. Ingat nak cari baki 17. Okey, kita akan tolak dengan 5 darab dengan 3 ni. So awak akan dapat baki dia 2. So tulis baki dia 2. Okey. So next 3 bahagi dengan 5, awak akan dapat 0.6. Okey, so kita nak kosong kat depan ni, tak nak perpuluhan, kosong. So kita akan tulis kosong. So bila dekat sini kosong saja, nak cari baki dia, terus turun je. Tak payah nak kira. Kalau awak nak kira pun step yang sama juga. So 3 kita akan tolak dengan 5 darab kosong. So nampak kita akan dapat 3. So sebab itulah dekat bawah sekali bila dapat kosong kat sini, 3 ni kita boleh terus turun. 3. Okey. Ni cara bagaimana kita nak guna kalkulator kaedah bahagilah. Okey, so tak payah nak tulis sifir 5 kat tepi tu untuk awak nak buat pembahagian satu-satu. Okey. So jawapan dia 320 asas 5. Ingat nak baca jawapan akhir bawah ke atas. Okey. Itu sahaja daripada cikgu untuk topik 2 asas nombor. So kita akan berjumpa pada topik yang ketiga nanti.